Kita main sama, Penat lah. Dah penat. Mana lagi? Baru main set tu. Tak main juga. Nah, kita lepak rumah. Penat, puasa. Sekali. Penat lah. Alah, malas lah. Jom lah. Mana? Lepak rumah aku lah. Rumah? Panas ni. Jom. Jalan. Kau mak lah. Kita nak buat apa kat rumah? Kita lepak lah dulu. Lepak. Panas lah, penat lah berjalan. Ayah aku tak ada. Oh? Ada? Orang? Ayah aku tak ada. Muka tak ada orang? Tak ada orang. Ada kau kerja ke? Ha? Kerja? Ih, banyak cakap penat ni. Sorry. Puasa. Tanya. Rumah aku kat situ je. Mana kau? Mana? Dekat je. Dekat je, jom. Jom lah. Cepat. Ni ke rumah. Wah! Sangat. Ikat. Banyak foto. Jom. Wah, tak ada orang. Masuklah cepat. Ya, sabarlah. Panas. Assalamualaikum. Panas. Kipas semua bukan kipas lah. Kipas. Switch kat situ je. Itu switch ekor tu. Tak apa. Penat ni. Panas lah mangkau ni. Korang jomlah main. Tak nak. Tadi nak main. Seriously? You. Tak main lagi? You. Panas ni. Penat. Puasa. Bosan. Aku dah lapar ni. Puasa. Jom muka lah. Dah tengah hari. Tapi boleh. Mana boleh? Baru pukul berapa? Mak aku kata boleh puasa setengah hari. Kalau tak tahan. Bunyi. Korang ni tak elok lah. Apa yang tak elok? Apa yang tak eloknya? Yelah tak elok lah. Orang puasa mana boleh makan. Boleh. Tak. Kisah apa tu? Aku lapar. Aku nak masak Maggi lah. Nak juga ke? Lagi tak? Jom lah, siapa nak makan? Aku lapar. Biar je. Lapar. Tak tahan. Ada apa? Boleh ke kau puasa? Mana boleh? Tapi macam sedap. Jangan nak. Tahu tak? Batal puasa tu dosa. Dosa? Ya. Kenapa? Kalau mati je dah. Sikit je lagi. Allah. Boleh sikit je lagi. Dah sekarang pukul 1. Lagi berapa jam lagi nak buka puasa betul? Alah, amat lagi. Tahan boleh. Tahan. Sikit je lagi. Rumah masak. Tak dulu. Boleh ke kita makan lah? Boleh. Dah siap dah ni. Makan je lah. Kita pun tengok ni puasa. Makan cikgu cakap Allah marah ke? Alah, tak apa. Boleh. Jom. Kita budak-budak kan? Jom makan. Pinggan makan jom. Makan je jom. Pinggan. Oi, sedap. Oi. Sabar. Tahan. Sabar. Sekejap. Sekejap. Nak pergi Maggi. Maggi. Kau kata nak puasa. Kau tengah lapar. Duduk. Sekarang puasa. Tak apa, dah buat dah. Ada puasa. Lagi. Berapa jam lagi ni? Ah, Hari ni je.
Hari ni je. Duduk je. Kau tak nak makan duduk lah. Kau makan seorang. Makan tiap puasa berdosa. Lantak lah. Kau tak takut api neraka? Boleh taubat. Pandai menjawab. Kita kan budak-budak. Budak apa? Kau duduk je lah. Tak nak makan duduk je lah. Tengok makan. Kau berambus. Bagi tahu abang kau. Bagi tahu abang kau. Abang aku tidur. Abang aku tidur. Dengki dulu. Dengki manusia hati busuk. Tak apa. Makan lah. Ya, mesti Makanan puasa ni ala-ala. Tak apa. Ini je. tak apa, ini je. Tak pas. Sedap. Nak makan. Makan merah. Apa so baik sangat? Sedap. Oh, macam ni korang. Aku bagi tahu abang kau. Aku report kat abang kau. Oh, Tak kisah, dia tidur. Dia tidur. Abang Din. Adik Abang Din tak puasa. Apa? Astaghfirullahalazim. Dek, kau buat apa ni? Astagfirullahaladzim. Kau makan. Astaghfirullahalazim. Apa kau orang buat ni? Abang, Adam yang ajak makan. Bang, Adam. Dia yang ada apa? Mana ada? Tu ketua dia. Penipu ni Dah. Sekarang semua salah sebab semua tak puasa. Adik puasa lah setengah hari. Puasa apa dah makan? Adik puasa balik. Sambung. Tak boleh. Kau Tengok abang dia makan lagi tu. Dah batal nanti. Teruk. Adik sambung lah balik. Tak boleh, Dek. Abang kena bagi tahu. Abang Dia ni. tak boleh. Kau kan apa salah tau. Dah lah. Tak puasa. Makan lagi. Ni abang dan Umi kena tahu. Janganlah kata abang yang ni. Adik takut. Tak boleh. Pada kau yang ajak makan. Kau yang ajak kau. Engkau lah. Tak boleh. Abang kena report juga. Geramnya muka dia ni bukan tu. Abang kena report juga. Korang dah salah. Salah tetap salah. Tapi dia je. Oh, ni dia aja. Kenapa semua nak salahkan saya? Semua salah. Ini kau dah. Awak tak suka jelek-jelek lidah. Ish. Korang tak boleh macam ni tau. Walaupun mak tak ada kat rumah, ayah tak ada kat rumah, korang tak boleh buat macam ni. Korang memanglah manusia tak nampak korang. Mak tak nampak, tapi Allah nampak apa yang korang buat. Betul, Allah nampak. Ingat kita puasa ni, kita nak rasa macam mana orang tak boleh makan. Macam dekat Palestin, dia orang tak makan, dia orang puasa juga, tapi tak ada dia orang jadi macam korang. Dia orang lagi lah tak makan tapi dia orang tetap buat walaupun tak makan tak minum. Kita puasa sebab kita nak Allah sayang kita. Bila Allah sayang kita, kita dapat masuk syurga. Nak masuk syurga tak? Bila nak masuk syurga, kena ikut apa Allah cakap, kena ikut apa Nabi cakap. So lepas ni dah kena puasa. Kalau tak puasa Allah marah, masuk neraka. Tak nak, Adik tak nak masuk neraka, Mak. Tak nak masuk neraka, kena puasa baru boleh masuk syurga. Kita orang janji kita akan puasa penuh. Betul tak korang? Betul tak? Janji. Betul tak? Dah janji makan lagi. Alamak. Okey lah. Okey. Kita orang puasa penuh esok, Mak. Janji Okey, janji. Bagus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.